Okey, ni rope anjing ni anjing. Kita tengok daripada bawah. Okey, ni pemegang dia lah. Ni dia punya seat dia. Okey, dia ringan ringan. Okey, dia punya spek ni, nama dia Solpara. Yang ni biru dia punya sarung dah kusam tapi dalam ni macam baru Okey, dia boleh apa? Take me to the saltwater paradise. Okey. Dia punya SPS T702M. Okey. Dia medium 7 kaki 057 gram. Dia punya umpan yang kita boleh pakai lah. Tali boleh pakai 2 LB hingga 6. Okey. Spek ni penting kalau kita over, bila kita tarik ke putus ke dia boleh patah. Tapi bila kita ikut spek dia kalau putus tali batang ni, dia punya rope ni tak akan patah lah. So siap ada lagi orang gambar ikan caru, ikan merah pun boleh nak main anak-anak kerapu ke molek lah. Okey, dia punya seat dia memang Fuji. Dia ni halus je Okey, ni yang tu. Okey, ni yang atas dia. Dia two piece semua Fuji. Yang atas ni tip dia memang ringan lah. Dia punya ni memang padu lah. Kita boleh sembak ikan. Gitu. Nampak? Memang mantap Pak Abu geng. Dapat ikan ni. Kalau tak ambuh pakai ni saja pun tak apa. Tarik ikan. Lepas tu kita tarik tali ikut bawah ke ni. Nampak tak? Tu tayu lah ke. Pasang lah molek-molek. Okey. Two piece macam ni lah. Two piece macam ni